Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak review air minuman daripada kedai Kenangan Coffee. Aku beli cawangan di Kulim, Kedah, di cawangan Jalan Kilang Lama. So apa yang aku beli adalah first raspberry cream frappe. Aku ambil large. And then aku ambil strawberry matcha latte, large juga. Sangat menarik ya. Lepas tu aku beli cream puff, choco milk cream puff. Satu je lah. By the way aku pernah beli croissant caramel latte. Dia lebih kurang macam tu lah. Yang tu aku dah minum, and aku takkanlah minum kali kedua. Sebab sebenarnya aku nak minum kali kedua, cumanya dia dah tak available sebab dia tak ada stock. So aku nak review dia punya rasa croissant tu memang sedap. Dia punya croissant tu dia kecil-kecil tu kau. Dia ada 3 ketul dalam air tu. Dia memang rangup, dia memang manis, and air dia pun sedap. Yang paling best dekat Kenangan ni, air Kenangan ni, dia sebab air tu aku macam beli, contohlah aku beli semalam petang dalam pukul 5 macam tu. Esok pagi aku minum dalam pukul 11, 12 macam tu. Dia still rasa berlemak. Dia rasa macam tak tawar lah kan, walaupun ais dia dah cair. So itu benda yang bagus untuk aku. Jadi untuk hari ni aku nak review pula aku nak review matcha latte dululah. By the way, dua air ni kalau korang beli melalui apps, dia akan dapat buy one free one tau. Kita tak tahulah dia punya limit tu berapa kali, tapi aku dah beli kali kedua lah. Buat masa ni still boleh guna voucher tu. So buy one free one, dia kira harga yang ni je. Harga ni dalam RM20 kan. So dapat free yang ni lah. Buat masa ni strawberry matcha latte yang paling sedap bagi aku Zeus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia memang rasa rumput. Punya rasa strawberry tu tak rasa sangat. Walaupun matcha latte ni aku dah ubah kepada aku pilih susu oat milk, tapi dia still rasa macam pahit, aftertaste tu kuat juga. So dia serumput. Aku nak rasa raspberry cream frappe. Harap sedap lah. Ini pun kena kacau-kacau dulu bagi sebati. Rasa dia memang sangat berlemak susu. Aku pilih yang signature milk tau, bukan oat milk. Tak tahu oat milk dia aku rasa macam lagi sedap lah. Signature milk pun dah rasa macam berlemak sedap. So kalau korang pilih oat milk, aku rasa macam lagi better lah. Tapi yang ni pun sedap. Dia rasa dia punya raspberry tu ada rasa sikit, tapi bagi aku dia rasa kena. Dia macam tak over masam. Dia macam sedap lah. Dia macam berlemak, raspberry sikit-sikit, manja-manja. Sedap. Next aku nak rasa cream puff chocolate. Tak pun apa nama dia ni, choco milk cream puff. Hari tu aku beli yang strawberry punya perasa cream puff dekat Kenangan lah. Sedap tau. Badan dia punya cream puff ni memang besar. Nampak? Besar gila. Harga dia satu ni dah RM5 something. Hari tu aku beli yang strawberry, memang sedap gila. Dia punya feeling tu rasa macam sejuk-sejuk, macam aiskrim strawberry, ataupun dia macam masam-masam yogurt strawberry macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada filling coklat. Sedap. Yang ni pun sedap. Dia punya cream coklat dia memang tak terlalu, dia je rasa coklat tapi dia tak terlalu macam
Senang cerita dia tak muak. Dia memang sedap. Habis kata aku. Dia punya feel tu memang aku ni antara orang-orang yang lambat lah nak tahu pasal kenangan kopi. Bukan tak tahu, dia lebih kurang dia tahu aku tahu dia wujud, cuma aku tak rasa nak pergi lagi. So kira tahun 2026 ni baru aku merasa kenangan kopi. Ni pun baru kali kedua So aku rasa kena tunjuk lah. Okay. Kenapa kabur? Okay, so tu kenangan kopi kan. Sebelah dia kedai Beteriku, kedai Hang Lipo Station, kedai Emas Hairi, dan kedai semua ni berhadapan dengan kedai Western Taste of Lily. Taste Lily ke Taste of Lily? Taste of Lily. Memang berhadapan. Okay. So itu je video untuk aku untuk hari ni. Terima kasih siapa yang tengok video ni. Jangan lupa subscribe, komen dan share video ni supaya aku ada semangat untuk membuat video yang lebih banyak dan menarik. Okay lah, bye.